Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi di channel Malaysia Informasi. Kepada anda yang belum subscribe, please subscribe. Thank you support. Untuk pengetahuan anda, petikan ini daripada Facebook page PGIRM. Luahan berfakta untuk direkod dan muhasabah bersama. Saya ingin merekodkan satu perkara secara jujur dan berfakta. Apabila ruang media dibuka dan wartawan bersedia untuk mendengar suara pencarum, saya hanya memerlukan 3 orang pencarum yang benar-benar terdesak untuk tampil berkongsi pengalaman bukan untuk sensasi tetapi bagi menguatkan hujah awam yang selama ini kita suarakan. Ruang itu telah dibuka. Perlindungan identiti telah dijelaskan. Tiada kos, tiada risiko politik, tiada agenda tersembunyi, namun tiada seorang pun tampil ke hadapan. Sedangkan halaman ini mempunyai ribuan pengikut dan hampir setiap hari kita membaca luahan tentang tekanan hidup, hutang yang menekan, pinjaman tidak berlesen serta kesempitan keuangan yang semakin parah. Catatan ini bukan untuk menyalahkan mana-mana pihak. Ia ditulis semata-mata untuk merekod satu realiti yang perlu diakui bersama. Perjuangan awam tidak bergerak dengan sokongan senyap semata-mata. Tekanan dasar memerlukan suara sebenar, bukan hanya angka pengikut atau komen berkala. Peluang yang dibuka tetapi tidak digunakan akhirnya akan direkodkan sebagai peluang yang telah diberi dan berlalu. Saya akan terus berusaha untuk dalam kapasiti yang termampu, kata Azmi Bugis. Jelasnya lagi, namun selepas ini, pendekatan akan lebih berasaskan rekod, data dan fakta bukan lagi bergantung kepada rayuan emosi atau harapan sokongan spontan. Ini bukan soal siapa kuat atau siapa lemah. Ini soal keberanian kolektif untuk berdiri apabila ruang telah dibuka. Catatan ini dibuat tanpa dendam, tanpa ugutan, tanpa niat memecah belahkan. Ia sekadar rekod jujur untuk muhasabah bersama dan untuk sejarah perjuangan ini. Semoga urusan kita semua dipermudahkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.